Media Malaysia heboh, sedang ramai membahas kondisi pangan Indonesia yang dinilai semakin stabil. Stok beras nasional tercatat mencukupi seluruh kebutuhan dalam negeri, bahkan beberapa daerah memiliki surplus hingga siap ekspor, salah satunya Provinsi Papua. Kondisi ini menjadi sorotan di Malaysia, ketika Malaysia masih menghadapi kekurangan beras tempatan, dan harus mengandalkan beras impor. Perdebatan beras ini pun memanas di DPR-nya Malaysia, saling adu argumen mengenai kebutuhan beras di Malaysia. Seperti biasa, DPR Malaysia bergaduh tanpa solusi, bukannya beras yang dibahas, malah bahas penyanga dan penyamun, kalau di kita disebut perampok atau tukang cari keributan. Mari kita simak video lengkapnya. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat usaha mencapai keterjaminan beras negara dan menghentikan sebarang aktiviti import yang melanggar dasar kerajaan. Katanya Presiden Prabowo Subianto menegaskan import adalah dilarang kerana Indonesia mempunyai bekalan yang mencukupi. Ujar Andi, pemerintah akan menghalang sebarang cubaan membawa masuk beras, khususnya melalui saluran tidak sah. Tegas beliau, Indonesia tidak mempunyai alasan untuk mengimport beras sambil merujuk kepada stok nasional yang kukuh dan unjuran pengeluaran 2025 sebanyak 34.77 juta tan berdasarkan data statistik Indonesia. Dakwa beliau, larangan import itu menyumbang kepada penurunan harga beras global dan menyatakan beras dari Vietnam dan Thailand menjadi lebih murah kerana langkah yang diambil Indonesia. Beliau turut memberi jaminan kementeriannya akan terus memantau rantaian bekalan dan harga pasaran beras agar ia kekal mampu milik untuk semua lapisan rakyat. Bagi memastikan ia berhasil, Amran berkata, pihaknya berharap agar belanjawan Kementerian Pertanian bagi 2026 dinaikkan daripada $859 juta kepada $2.79 bilion untuk memperkukuh pengeluaran komoditi strategik. Kementerian Pertanian telah memulakan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membangunkan kluster pertanian moden di 5 wilayah utama. Program ini melibatkan penempatan sehingga 500 tenaga pengajar teknikal dan pengagihan kira-kira 7,000 unit mesin pertanian kepada petani milenial bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran pertanian. Beras mencukupi. Cuma persoalan sekarang di kalangan rakyat di bawah adalah harganya yang melambung tinggi. Apakah itu basic kerajaan atau langkah diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah kenaikan harga yang mendadak? Apa pandangan Yang Berhormat? Nama kementerian Yang Berhormat adalah Kementerian Pertanian dan Terjaminan Makanan. Oleh kerana masalah makanan tak terjamin hari ini, kita tukar Kementerian Pertanian dan tak terjamin makanan. Apa pandangan? Terima kasih. Berhormat, sikit ni tak masuk tadi kita bercakap. Datang mencelah tak kena. Jangan koyak, Berhormat. Tak naik. Yang naik tu harga import. Yang pergi beli hak import tu kenapa? Tak ada tempatan. Dia makan beras import, Berhormat. Tak ada tempatan. Sebab tu rakyat kena beli yang import. Kamu yang berhormat makan beras import, kamu kata mahal. Sebab itu kita kata intervensi daripada farma dan peladang. Macam kita buat ayam dulu. Tak dengar. Datang mencelah begini. Ini balik cerita pada orang kampung. Jangan marah, saya tanya. Bukan marah. Marah, jangan marah. Saya tanya. Tengok macam arau. Dia tanya lembut, dia elok ya. Ya, Yang Berhormat. Tak. Yang Berhormat ni layak jadi Menteri Dalam Negeri. Garamnya tu lah kita nak. Menteri ni bagi kat Pudin, ya, Yang Berhormat. Tapi pasal beras ni, Yang Berhormat, sudah jadi cakapan negara. Setuju. Sepatut Presiden Parti. Walaupun beras tempatan tu di harganya tetap, tapi tak ada. Tak, kita intervensi tadi. Bukan, Yang Berhormat cuma tak payah jawab ni. Yang Berhormat kata kami tindakan juga. Okey. Bukan dua saja kita buat kerja ni, tapi mari tak dengar penjelasan. Ini layak jadi Menteri Dalam Negeri. Baiklah, Arau duduklah, Arau. Duduk. Itu Pengusaha beras. masak dah habis. Dan saya juga tertarik dengan di Bacok, tentu tempat. Bacok ni penyamun tempat dia. apa? Saya nak langkau ya ni. Kau tu penyangak. Keluaran. Duduk. Wadah. Dia kata saya penyangak. Duduk. Dia pun enam. Yang Berhormat, Saya nak buat pengulungan. sebentar Menteri. Okey, jadi kata penyamun dengan penyawak boleh pakai hari paling. Sebentar Menteri, sebentar ahli-ahli Yang Berhormat. Yang Berhormat perlu langat nak mencelah tu ada adabnya. Dan Yang Berhormat, sila tarik balik ya.
Speaker minta arau tarik balik juga. Speaker pun kena fair lah. Yang Berhormat, Kena adil lah juga. Yang Berhormat, saya bagi arahan dan putuskan. Ya. Okey, saya minta maaf saya tarik balik. Tapi saya minta arau pun tarik Jangan. balik sebab dia sebut penyamun. Yang Berhormat, Sebab dia sebut penyamun. Peraturan saya minta dia duduk je. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, dengar arahan saya dulu. Ya, saya buat keputusan percakapan itu unparliamentary, tolong tarik balik. Dan sebentar, bagi saya bercakap dulu. Kalau nak bercakap macam ni, tak habis. Ya. Selepas itu, apa yang Berhormat fikir tidak ketahuan atau tidak menyenangkan hati, bawa dalam peraturan berapa dan bangun dan bercakap. Saya boleh buat keputusan. Janganlah mencelah-celah tak tentu ada orang susah untuk buat keputusan. Sebentar Menteri, ya, bagi saya selesaikan. Faham? Faham, Speaker? Saya balik. tarik balik. Tapi saya minta arau pun tarik balik. Okey, apa benda yang tarik balik itu? Dia sebut penyamun. Sebentar, peraturan berapa? Ha? 366. Tak apa kalau tak tahu kawan-kawan bantu. Baik. Kan tak ada masalah. Dia nak marah, dia nak gelak kenapa? Aduh, arau. Duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat. Duduk. Yang Berhormat. Yang Berhormat, arau. Saya telah mendengar apa yang dinyatakan oleh Hulu Langat. Perkataan penyamun tu tarik balik. Saya bila cakap dengan menteri, orang ganggu saya. Yang Berhormat, penyamun yang buat kerja tu. Tapi isunya- kalau dia mengguris hati dia, saya minta maaf lah. Saya tak bagi orang. Yang Berhormat, hati, ya. Yang Berhormat, isunya sekarang penyamun. Tarik balik. Tapi penyamun ni bukan maksudnya siapa-siapa saja yang ganggu saya, penyamun. Baik. Jadi sekarang ni, kalau penyamun tu salah, saya tarik balik lah. Baik. Tapi memang penyamun pun. Baik. Dan keluarga muda yang baru hendak memulakan hidup berumah tangga. Tekanan yang diterima di atas kenaikan harga barang seperti beras 5 kilo dan 10 kilo yang mengalami kenaikan sehingga RM5 sekampit telah memberi beban dan tekanan kepada mereka, terutamanya dalam kalangan B40. Adakah ini pembinaan negara madani atau mahal dahni? Semua orang duduk rumah sebab barang mahal sudah. Pada memanda yang makan rasuah, bertaubatlah, banyakkan ibadah. Sekian, terima kasih. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.